Assalamualaikum geng kebun. Di kebun kami ni, kami juga ada tanam pokok kantan. Kami tanam daripada keratan rhizome ataupun anak pokok. Pilih rhizome yang ada tunas untuk ditanam. Kalau kita beli, boleh tanya pada penjual sama ada bunga kantan ni warnanya pink, putih atau merah. Kami tanam pokok kantan yang bunganya biasa ada di pasaran. Bunga kantan yang berwarna pink. Sebaiknya nak tanam kantan ni di tempat yang redup dan tanahnya lembap. Di kebun kami ni tak ada tempat yang lembap dan sesuai. Kami tanam pokok-pokok kantan ni di tempat yang kering dan terdedah matahari. Memandangkan tempat dan tanahnya kurang sesuai, perlu kami siramkan pokok ni hari-hari, lembapkan tanahnya. Masa kami tanam dulu dan saya postkan video, ramai yang kata tak mungkin pokok yang kami tanam ni akan tumbuh membesar kerana nampak sangat tanahnya kering dan terdedah terik matahari. Macam biasa, kami guna 3 bahan ni. Dalam lubang untuk kami tanamkan anak pokok tadi, kami gaulkan tanah hitam, kapur pertanian atau dolomite dan baja organik. Lembapkan tanah dengan siram air hari-hari. Bila pokok dah mula membesar, tak perlu siram hari-hari lagi. Tunggu untuk tuai hasil. Waktu kami tanam dulu, kami tanam banyak anak pokok kerana bimbang ada yang takkan hidup. Tapi kerana hari-hari dapat air, semua rhizome yang bertunas atau anak pokok tadi tumbuh membesar. Dan sekarang ni, banyak hasil yang kami dapat tuai. Selain dari dapat berbagi, kantan yang belum nak digunakan, saya bekukan. Bila bunga kantan yang segar dari kebun dituai dan terus dibekukan, boleh tahan lama dan berbulan-bulan. Harga bunga kantan bila musim perayaan agak mahal. Jom tanam. Alhamdulillah.